Kalau di FMKK macam mana doktor? Pengalaman Dr. Jus lah, kan dari segi perlu ke universiti ni kan? Ya, betul. Tambah lagi kalau aspek apa ni yang berkaitan dengan teknologi. Ya. Maksudnya pelajar kata boleh je belajar dekat YouTube contohnya kan. Tapi itulah dia apa ni betul, maklumat memang boleh diakses dengan mudah sekarang ni kan. Tapi ilmu bukan sekadar maklumat. Okey. Ilmu bukan sekadar maklumat. Jadi kita perlukan suasana yang lebih sistematik, yang ada refleksi dan juga ada interaction dengan komuniti ilmuwan lah, kan, supaya kita boleh berlakunya proses, bukan sekadar kita tahu apa, ya, tapi kita belajar bagaimana untuk berfikir dan mengapa sesuatu benda itu penting contohnya, dan bagaimana kita nak aplikasikan sesuatu perkara ataupun ilmu itu dengan rasa tanggungjawab. So kalau saya ambil contoh lah, kalau di FMKK contohnya coding. Kita boleh je belajar apa dekat internet. Kan? Tetapi bila kita nak bangunkan satu sistem yang komprehensif, kan banyak perkara yang kita kena take into consideration kan. Contohnya dari segi keselamatan cyber, dari segi etika AI dan sebagainya lah. So itu memerlukan kepada bimbingan, perbincangan kan, untuk kita boleh sampai kepada sesuatu yang lebih komprehensif gitu. So itulah peranan universiti sebenarnya. So di institusi seperti universiti lah yang boleh cater perkara seperti itu. Maknanya bila kita sebut belajar, kita pun kena kenal pasti yang kita belajar tu belajar mendapatkan maklumat ataupun belajar mendapatkan ilmu. Ya, betul. Mungkin adik saya nak tambah sikit. Okey, sila. Kan? Bukan point saya adalah kita ambil universiti je tanpa kita mengambil apa yang ada pada teknologi sekarang. Ya. Okey, dia punya kaedah dia adalah kita menggunakan kekuatan dua-dua kaedah. Menggembleng kedua-duanya. Yes, kita mengambil strength ataupun kelebihan yang ada yang universiti offer dan juga kita support dengan apa yang ada di luar sana lah. Especially kalau teknologi, memang banyak benda yang kita boleh akses, kita boleh rujuk. So kita gunakan both kekuatan ni. Kita kena ikuti perkembangan teknologi untuk manfaatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Alright. Maknanya kita janganlah kata kalau di universiti hanya dengan apa orang kata consideration dalaman universiti saja, tolak yang luar. Tidak. Kita gunakan juga manfaat yang teknologi bawa bersama. Inilah kod doktor kan, yang orang kata universiti dan industri tu bergerak seiring. Dia lebih kurang benda-benda yang macam tu lah. Betul. Alright. So Umi, macam mana Umi belajar di universiti dengan mungkin tak belajar di universiti? Ada beza ke Umi dalam konteks macam kita bincang tadi lah? Perlu ke kita ke universiti sebenarnya untuk mendapatkan ilmu ni dan sebagainya, perspektif seorang pelajar lah? Pada perspektif saya lah, pada pendapat saya sebenarnya kita bukanlah perlu mencari perbezaan. Dan pada saya sebenarnya doktor, pengajian luar dan pengajian universiti ini sepatutnya tidak perlu nak dibandingkan. Sebab ia sebenarnya saling melengkapi. Sebab kita tahu had universiti ni mungkin selepas PhD ada yang tidak meneruskan lagi. Tetapi kita melihatlah di situ pengajian luar dan pengajian universiti ini perlu bergerak seiring. Sebab pengajian perlu dilakukan secara berterusan. Cuma kalau kita nak lihatlah konteks adakah universiti ini masih relevan ataupun kalau tak masuk universiti pun tak apa. Pada pendapat saya sebagai seorang mahasiswa degree ijazah sarjana muda, sangat penting. Dia ada perbezaan dia. Pada pelajar-pelajar mahasiswa yang melalui zaman universiti, saya yakin dan percaya hampir majoriti akan mengatakan adalah perbezaan tu. Sebab kalau Cik Adik, kalau kita lihatlah kan, pengalaman ataupun pembelajaran di dalam universiti ini dia lebih detail dan lebih terbimbing. Saya nyatakan contohlah, semalam saya hadir ke salah satu program mahasiswa. Moderator dia bercakap dalam bahasa Kedah. Dia punya MC pula bercakap dalam bahasa
logat Kelantan. Jadi bila mereka cuba nak bakukan sesuatu tu, kita masih boleh dengar tau logat tu. Jadi sampaikan bila saya bertanya lah kepada pelajar tersebut, first time ke ni? Dia kata first time. Jadi kita boleh lihat kat situ Encik Adi, Dr. Zeti dan Dr. Juzlinda, di universiti ini kalau kita pergi ke program-program pelajar terdapat kesilapan, itu benda biasa. Sebab universiti adalah tempat belajar. Tapi kalau di luar, selalunya kalau kita nak jadi MC, nak jadi moderator, orang-orang yang hanya berpengalaman sahaja yang akan dicari. Jadi itu sebenarnya lah contoh kecil lah yang saya boleh beri. Kalau kita nak lihat perbezaan, seperti mana yang Encik Adi tanyakan sudah tadi, perbezaan pengajian di luar dan juga pengajian dalam universiti. Daripada sekecil-kecil perkara akan dibimbing dan kita pun tak rasa kekok nak buat kesilapan tu. Sebab di pemikiran kita, okey, ini tempat aku belajar. Buat silap tidak mengapa sebab ayolah tempat belajar lah kan. Kesilapan itu akan mengajar kita untuk buat dengan lebih baik. Itu mungkin pandangan saya secara ringkas lah. Saya seronok dengar apa yang Umi share dari perspektif pelajar. Sebab saya pun selalu pesan pada pelajar. Sebab untuk makluman Doktor dan Umi, saya mengajar semester 1. Kan pelajar-pelajar yang memang baru masuk ke alam universiti lah, fresh lagi lah. Saya kata tak apa, dalam kelas saya buat je lah silap. Saya tak ada siapa yang nak mengata kamu, nak judge kamu, supaya bila awal-awal kita buat silap, kita boleh belajar dan kemudian kita tak ulang kesilapan kita. Dan inilah yang saya rasa apa yang cuba Umi sampaikan lah. Kan? Jadi kat mana lagi kita nak belajar buat silap kan? Di universiti. Saya pun nak tambah lah bila Umi kata kan tak apa belajar kan. Saya pernah juga mengajar pelajar semester 1. Kadang-kadang dia orang kan daripada proses sekolah dulu kepada universiti kan, dia takut-takut tau. Dia masih berada dalam fikiran mereka adalah sekolah kan. So saya kata jangan takut nak present ke apa, you free. Maksudnya you free cakap apa saja. Kita tak marah, kita tak rasa macam tu. Saya kata bila kat UIS ni saya rasa banyak pada mendidik. Kan kadang-kadang pelajar kita kan, awak tanya je sebanyak mungkin soalan ke apa, saya tak akan marah. Kan itu adalah proses yang awak ambil. Maksudnya dalam kelas tu jangan takut-takut. Sebab tu saya kata dekat pelajar, tak kisahlah dalam kelas kita kan, kita sangat free. Maksudnya hubungan kita dengan pensyarah tu, maksudnya kalau kata pelajar semester 1 memanglah kita nasihatkan awak ni jangan terikut-ikut dengan budaya sekolah. Mungkin budaya sekolah dia takut ke cikgu dia kan, kau salah sikit kena marah ke contoh kan. Tapi saya rasa cikgu-cikgu baik sekarang ni kan. So tapi bila pergi ke universiti, dia masih terikut. Dia kata, saya takut dah nak present ni kan. Dan dia ada perasaan kaku. Saya kata, cuba you rasa free nak share, you rasa free nak tanya. Sebab tu bila saya mengajar semester 1, saya nak pulihkan dia orang punya paradigma. Kan? Sebab tu saya kata, bila masuk ke universiti, you kena tukar dah you punya paradigma pemikiran. Kan? You sekarang ni nak menjadi ke arah kematangan. Kan? So, kalau you rasa dekat universiti tu tak boleh nak membina you punya diri dan juga sikap, maksudnya you tak payah masuk universiti pun tak apa. Macam Dr. Jus kata tadi kan, tengok Google ke apa, betul tak? Sekarang ni tengok ChatGPT pun dah dapat ilmu kan. Tapi sebenarnya kita agak takut-takut lah kata ilmu tu betul ke, sahih ke tak daripada ilmu tu kan. So saya rasa berbalik kepada fungsi tadi, saya sangat sukalah bila kita kata di UIS ni mendidik daripada proses awal lagi lah. Tak kira daripada foundation sampai, sebab ada pelajar saya foundation saya dah jumpa dia sampai ke peringkat degree tu, saya nampak dah memang berubah 100%. Foundation tu masuk asasi lah, kita kata awal daripada asasi kan. So saya nak tengok, biasa kita tanyalah kan. So bila masuk degree tu, kalau kata dia takut-takut kan, sebab kita train cikgu kan, dulu takut tau nak present. Dr. Zeti, saya mengajar pedagogi. Daripada tak pandai bercakap tu, kita kata istilahnya tak reti nak kecek tu, boleh bercakap, boleh mengajar, boleh ada eye contact. Macam tu lah kita nak sebenarnya. Itulah proses berterusan. Inilah saya rasa yang kita sebut tadi, pensyarah yang teaching to transform dan pelajar yang learning to lead kan. Kalau dia sendiri tak, macam Dr. Jus, macam Umi dan juga Dr. Zeti sebut tadi, kalau dia sendiri tak memimpin diri dia untuk keluar dari kepompong dia, tak ke mana juga Dr. Jus. Cik Adik, biar saya mungkin nak add on lah tadi Dr. Zeti sebut. Bila Dr. Zeti sebut tentang suasana di UIS ni, bagaimana hubungan pensyarah pelajar kan. Sebab saya pun ada dah 4 orang anak dah di peringkat universiti. So memang kita nampak perbezaan lah. So anak-anak saya semua di Universiti Awam lah. Jadi memang
memang perbezaannya. Even kalau macam anak saya, mentornya pun tak share handphone number. Sampai peringkat begitu, maksudnya dia punya sikit lah kan. dia boundary. Berbeza dengan kalau tak tahu Umi boleh share kan. Dalam Syarudin UIS macam mak-mak, ayah-ayah gitu. Betapa kita prihatinnya kan. Kita nak tengok anak-anak ni kan, daripada ni dari sudut ilmunya, dari sudut sahsiahnya, dari sudut kepimpinannya kan. So kita nak anak-anak ni berjaya lah seperti mana anak-anak kita. Okey, kita masuk alang-alang kita cakap banyak sikit pasal UIS ni, kita cuba masuk terus kepada UIS. Ni pengalaman saya lah. Bila orang tanya kerja apa? Saya kata mengajar. Mengajar kat mana? UIS. Oh, ustaz lah ni. Kan? Muka macam saya dia orang kata ustaz. Jadi saya kata, tak, saya bukan ustaz. Saya bukan, ada rupa. Saya kata saya kata tak, saya bukan mengajar pengajar agama ya. Saya mengajar bidang sains sosial ya. Jadi itu alhamdulillah lah, image UIS tu kuat lah. Nama dia pun Universiti Islam Selangor ya. Tapi mungkin orang dekat luar sana nak tahu juga secara lebih lanjut kan, adakah Universiti Islam Selangor ni hanya pengkhususannya dalam bidang agama saja, ataupun ada juga bidang-bidang yang lebih meluas, bukan sekadar bidang agama saja kan. Macam hari ni kita ada dekan FMKK. Maknanya di FMKK ni macam mana bidang, macam mana. Jadi mungkin saya nak minta Dr. Zeti lah, Timbalan Naib Chancellor, mungkin bercerita dulu tentang kalau orang nak buat postgrad lah, PG lah doktor, orang panggil PG sekarang kan. Di UIS ni macam mana? Kita ada tak menawarkan sampai ke peringkat postgraduate ni, master saja ke PhD, ataupun dan kemudian nak minta doktor tambah juga harung sekali, kalau orang aliran pendidikan, pelajar-pelajar yang minat nak buat TESOL ke, nak buat bahasa Arab ke dalam bidang pendidikan kan, dan juga sains sosial doktor, kalau saya turun-turun ke Karnival Kerjaya, Karnival Pengajian Tinggi, orang akan tanya, Cik Adib, ada tak bidang sains sosial dekat UIS? Kan mungkin Dr. Zeti boleh cerita sikit lah dari segi program-program kita dan sebagainya. Okey, terima kasih. Saya bila dekat UIS ni, kita jangan rasa macam Universiti Islam. Semua program Islam lah, maksudnya program bersifat Islamic Studies kan. Sebenarnya kalau di UIS ni kita memang offer pengajian tu daripada asasi lah sampai ke peringkat PhD kan. So berbalik kepada macam Cik Adib bagi tahu tu, macam niche lah kan, niche area bidang yang ada di UIS tu memang kita pelbagai. Maksudnya memang kita melihat kepada prospek kerjaya semasa lah. So kalau kita lihat niche tu, macam contohlah kata Umi kan, Umi daripada fakulti mana Mi? FPPI kan. Maksudnya Umi ni memang niche pengajar Islam lah, ataupun Islamic Studies. Maksudnya kita merangka kurikulum itu memang pelbagai kata aliran ataupun pelbagai kata bidang pengajian. Macam Umi pengajar Islam, macam saya memang background pendidikan lah, dan Dr. Juz orang teknologi maklumat kan. So ada juga program-program yang sifatnya sains sosial. Sebab contoh kalau kata sains sosial, dahulunya kalau Cik Adik ingat kan, kita ada pusat pengajian teras. So sekarang ni kita dah upgrade dah kepada pusat fakulti sains sosial. Fakulti sains sosial maksudnya program apa kat fakulti sains sosial kan. So kita ada program komunikasi, kita ada program DELS, maksudnya untuk bahasa Inggeris dengan korporat kan. Maksudnya ada pelbagai, dan nanti kita akan ada susulan dengan banyak lagi program-program kita panggil sains sosial gunaan kan. Mungkin akan ada psikologi dan sebagainya kan. So di UIS ini kita akan ada juga program yang sifat undang-undang. Maksudnya kita ada fakulti syariah undang-undang kan. Maksudnya ada kat situ program syariah dan undang-undang, kita ada syariah dan muamalat kan. So kepelbagian itu sebenarnya sangat luas. So berbalik kepada postgrad tadi kan, maksudnya tadi saya cerita tentang undergraduate lah. So bila postgrad tadi kita ada 7 lah sekarang ni. Bayangkan 7 program PhD. Maksudnya kita ada 6 fakulti dan ada 7 program PhD. So apa yang program PhD tu adalah program yang memang kita nak tackle lah orang-orang yang macam contohlah nak bekerja, lepas tu dia dah ada orang kata pengalaman kan. So program PhD ni kalau di Dr. Ju saya rasa teknologi maklumat kan, dan teknologi maklumat kalau di fakulti saya adalah apa tu Dr. Falsafah Pendidikan. Kalau FPPI kita ada Islamiat, kita ada perakaunan, kita ada PhD pengurusan, dan juga kita bayangkan di UIS ada 21 program sarjana. Banyak tu, maksudnya sarjana sarjana yang bagus, sarjana syariah, banyak lagi lah. Kalau pendidikan tu sarjana pendidikan Islam,
dan boleh kita tengoklah daripada website kan. Kalau saya nak cerita banyaklah pula susunan bidang tu kan. Tapi sebenarnya di UIS ini bukan hanya kita tackle untuk pelajar pada fresh graduate ataupun daripada STAM, STPM, kita ambil kira untuk apel. Kan, maksudnya pengajian pendidikan Islam ni kenapa apel? Apel itu adalah akreditasi melalui pembelajaran, kita panggil memberi akreditasi ataupun memberi kredit kepada orang-orang yang berpengalaman. Contohlah kata Encik Adik dengar kan, cikgu-cikgu di luar sana ke ataupun orang-orang yang dah bekerja lama, maksudnya dia boleh mengkreditkan dia punya pengalaman kerja tu berdasarkan pengalaman dia. Contoh kita ada offer untuk diapelkan, kita buat apa? Apel C kan. Kalau pengalaman tu kita tengoklah ada ujian, ada kita panggil folionya, nanti kita kumpul berapa jam kredit yang boleh kita kurangkan dia punya tempoh pengajian. Dan ramai dah sekarang ni dah buat apel C kan. Dr. Jus pun terlibat secara langsung dengan apel C, dan kita juga menerima apel A. Banyak ni. Kalau MQA kita memang apel kan. Dia ada 4 apel. Apel A, apel C, apel Q dan juga apel M. So kalau apel A ni, contoh kalau kata Cik Adib ni, saya bagi contoh lah kan, Cik Adib ni kata nak lompat kepada program degree kan. So Cik Adib pergi periksa untuk melayakkan Cik Adib ni, tak perlulah belajar degree yang kata 4 tahun tu kan. So boleh apply dan masuk kepada UIS dah dengan ada contohlah kata nak masuk UIS untuk master kan, tapi dah ada pengalaman degree tadi, boleh convert melalui apel A. So kita dah boleh lompat kepada, kita panggil apel A lah. Apel A tu A for admission. So kita terima. Di US memang kita terimalah mana-mana orang di luar sana yang mempunyai kata pengalaman kerja tapi dia melalui proses peperiksaan apel A, dan kita masuk melalui apel A boleh. Sebab ada sebahagian pelajar-pelajar kita kalau di Fakulti Pendidikan ada yang ambil apel A lah. So kalau apel M tu lain pula. Banyak apel-apel kan. Kalau apel A tu ditransfer kredit melalui micro-credential. Sebenarnya dia, kalau kata saya cerita tadi, sifatnya program-program pengajian sifat konvensional. Tapi in the process akan datang, saya boleh cerita seterusnya kan, kita akan ada program ODL, maksudnya pendidikan jarak jauh. Maksudnya kita akan ada program yang sifatnya, contohlah kata merentas lah. Kalau kata Cik Adin dengan sibuknya kan, boleh secara keseluruhan, secara atas talian lah. Maksudnya ODL kita akan ada tak payah ke kampus, maksudnya melalui kita punya ni je atas talian saja. Dan kita ada juga program micro credential. So kita akan usahakan untuk memberikan pada kata peluang kepada orang-orang yang kata tengah bekerja kan, untuk mendapatkan short course. Maksudnya short course micro credential ini adalah kita beri secara atas talian. Tak perlu dah datang. Maksudnya UIS terus berkembang dan juga memberi transformasi lah dari segi aspek reka bentuk kurikulum yang ada. Banyak pula lah saya cerita ni kan. Maksudnya kepelbagaian pengajian tu sebenarnya kita daripada orang kata daripada awal kata pendidikan tu sampai kata learning apa tu panggil tu, pendidikan sepanjang hayat kan. Macam tu, lifelong learning.